So kita mau bahas apa tu? Mana. Ikut kemahuan. Jadi banyak kita. international akan anggap maybe ya. Ya. Jadi kita akan explain. Target audience kita tu nak international. Nah international lah. Nang target international. Ada subtitle di bawah. Boleh kami akan ya. Okay. 18 baris lah. Wow. Ya, extra 2 baris. Main atas tu sah. Okay. Okay. Iha. Tak isemadakan ten bikiri bidiki padai kata raya samahala tak niku supadakan biri wik sadakatang len. 18 baris. 18. Ya, 18 patah perkataan. Okey ya? 18. Assalamualaikum dan salam lebaran podcast Raya Cats hari tu bersama Ardi Belarik dan juga Mia Manja. Yes, macam episod-episod yang sebelum tu kita ada Nangga, kita bersama dengan YB Fazruddin dan juga dengan Johan Ghazali. Dan Mia, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kami rasa perut baik bloated hari tu Din. Apa bloated, banyak nak makan kan? Banyak gila makan. Ajak rendang, ajak ketupat, ajak sate. Kita selalunya mun hari raya dalam satu hari tu nak berapa rumah yang kita pergi jarah? Okay, mun diceritakan pasal raya, rumah yang kami, the only house that I go to is my mentua pun rumah lah. And then kawan-kawan yang the next day. Selalunya hari raya pertama kami busy gila. Okey lah, at least tak ada pergi. Sebab macam kami hari raya pertama memang fokus kepada family. Ya, mun dah settle semua ya, kami pulang rumah, stay di rumah, duduk diam-diam sambil gate ditutup. Masih mau nerima tetamu. Ai lokek kau. Malam raya kepak pun. Macam ni. Nah. Yeah. Kepak kau seorang je kepak. Okay, dan of course untuk episod kali tu pun kita ada ngembak tetamu-tetamu yang kita bawakan untuk kita serikan lagi raya kita. Betul. Maafkan saya. Dan kita nak perkenalkan antara tetamu-tetamu yang bersama dengan kita. Kita ada Ila Damia. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Okey. Raya. Okey, tahun tu okey. Alhamdulillah. Okay. Best lah meriah. Nya macam sudi nya cak. Say gi in character. Character. Okey. Kita ada Ila Damia. Kayaknya bukan seorang, ada kawan di sebelah kita ada Robert. Waalaikumsalam. So macam ni beraya di Sarawak. Rio. Mana dia biasa di Sarawak ke di Semenanjung? Di Sarawak lah, come on. Acha. Di Semenanjung naknya raya setengah hari je kita bulan. Macam tahun-tahun sebelum tu kita di Semenanjung nak meraihkan raya nak. Merayakan tidak pernah dan tidak akan mahu. Oh ya. Tidak akan mahu. Sekali masa kami siapa tiket kami sehari je di KL kan. Second day kami terus pulang. Kejeron rasa hati nak pulang nak. Kasih. Okey, dan kita bersama dengan tetamu kita yang ketiga, tak lain tak bukan Taurus. Hai, kami Taurus 21 penjawat awam. Penjawat awam? Penjawat awam. Bos Nangga. Nak tahu Nangga. Bukan kah? Bukan. Tok bukan interview kerja. Taurus, by the way, sebelum kita nak tanya apa-apa soalan dengan Taurus nak. Bibir kit lo. Tunjuk kak. Jangan macam ya. Bibi kah? Posa. Masih posa? Posa sunat. Tak, belum lagi. Lah. Okey, ia adalah Taurus. Dan untuk tetamu kita yang terakhir, kita bersama dengan Abang Anol. Macam ni? Angkat mic. Awaknya ke di bawah. Nya ke depan kiri. Ajak batas. Abang Anol, content creator. Pejabat awam juga. Banol, come on. Share lah sikit bunyi lagu yang Boleh. Ada Coba. lagu raya. Coba lah. Tak pilih kuntik pudi gibirigit ajak ya. Apa ya? Spotify. Apa itu? Apa bunyi ada tikit-tikit. Nang tikit-tikit. Sikit. Bingung dah artiku lagu atau tikit-tikit. Satu baris lah. Belum lagu satu lagu. Boleh collab. Boleh. Kita akan tangga Robert versus Abang Anol untuk rap Wow. We can do that. without beat. Yeah. Rap
Pala libah kaki atas. Mana-mana boleh. Tak ada masalah. Okey, kita dah menjurus kepada raya lah. So Betul. macam Ila Damia, once upon a time kita nang berkelana dekat Semenanjung nak. So pernah sih kita beraya di Sinun? Raya Haji je pernah. Raya Haji je pernah. Raya Haji je kami si pulang. Sebab cuti pun si lama nak. Si pulang lah Sinun. Tapi nang lain lah rasanya. Si pernah kami mundiam Sinun 1 week before raya dah balik tak. Dah balik tak. Yalah, siapa mau jauh dari family. Ya lah, jauh dari family tu. Pelik rasanya. Sinun saya dah family kami. Ada pun cousin-cousin. Taknya pun balik. Yalah. Tapi macam kita ni pun lebaran yang paling kita ingat dalam hidup kita. Kami rasa sejak dah kahwin, dah ada anak tu. Saya dah ingat gila. Dah lost. Dah kahwin. Dah lost dah. Nak diingat dulu masa kecil-kecil je lah yang kami rasa happening nak. Kita dah tua tu rasa macam sedar lah. Gini-gini pun raya nak. Rindu hati je bah. Benar. Happening gila masa kecil. Dapat duduk raya. Nak biasalah. Untuk Arabat macam ni, tradisi lebaran kita setiap tahun si pernah berubah. Wow, setiap tahun kita dah nikah, cita-cita dah nikah dah. Hari pertama ya kami rasa ada dalam 10 buah rumah saudara mara. Okey. Belah bapa, belah mak, belah mertua, belah husband, belah libah atas kerek kanan depan belakang. Semua lah ada depan belakang. So dari pagi ya sampai ke malam. Direct. Direct. Ay, no. Cepat lah kan. Pagi raya. Rio. Berapa lama dalam segi rumah? Sejam. 2 jam. Sejam 2 jam. Ya bawa Rio. Oh benar. Kita dah 30 minit. Kita nak nyuruh orang yang raya 10 buah rumah sehari raya di GL. Siapa? Benda yang si dapat. Ajaknya contoh dari Sigit rumah ke Sigit rumah aja. Mun kita terlepas U-turn, alulah. Mun kita terlepas simpang, nak kita nak cari U-turn yang seterusnya dah 15 minit. Gus tidur. Jangan raya KL. Nah, Macam tu orang sedih pun. Sorokin ataupun bukan. Panas soalan tu. Susah sebenarnya nak ceritakan pasal dia. So, tapi nak dijadikan cerita lah. Kami tu lahir di KL. Lahir di KL. Jadi sebenarnya bila nangga isi KL lah. okey. Tapi belah bapa dia boleh. Alamak kena pula awak. Sikit. Kedak bu kawan. Kenapa macam tu? Lepas Kau tu nangis. Bingung. Tapi yalah. So sebab bapa tu orang Sarawak. So orang Sarawak lah. By heart, by blood orang Sarawak. Tapi pernah kita kan selalu ikut bapa. Tapi pernah beraya di Sinun lah, beraya di Semenanjung. Pernah. Sebab membesar di sini kejap. Dekat Darjah 6 ke Sarawak lah. Apa beza beraya di situ dengan beraya di Semenanjung? Apa beza? Duit raya banyak. Sini banyak. Jangan salah jawab. Di sini. Mesti jawab Bos. Dia depend juga sebenarnya. Ribet. Ikut umur. Tapi lagi kecil jadi banyak lah. Kita nangga RM1, RM2 dia banyak lah. Mun dah besar tu dekat Sarawak lah yang banyak. Tapi kini dah siap pergi dah. Tapi yang best macam yang dipandang oleh Taurus, yang lahir di Semenanjung dan yang membesar di Sarawak. Dan bila nya dah berkahwin, bertukar statusnya, nya pun bini orang Brunei kan. So macam ni. Tu adalah tahun pertama ke tahun kedua? Tahun kedua raya. So raya yang pertama ya di situ di rumah kami lah. So raya yang kedua tu di Brunei, di Limbang lah. Limbang akan beraya juga di Brunei. Tapi ceritanya kahwin dengan orang jauh tu yang bestnya is perjalanan lah. Perjalanan dari Kuching ke Sinun apa semua. Bawa motor kah? Mbak kereta kah? Si mbak kereta drive. Mbak kereta.
Ya, lawak orang Semenanjung. Lawak orang Semenanjung. Kita menang juga. Kita ada mbak kereta, mungkin kita ada driving teh. Okey. Ya, cerita daripada Semenanjung pergi ke Sarawak, pergi ke Brunei Darussalam. Dan untuk tetamu kita yang seterusnya, kita pasti sama ada masalah identiti kah ataupun macam ni kah, sebabnya boleh bercakap dalam bahasa Sarawak. Boleh cakap dalam bahasa Melayu, baku. Boleh cakap dalam bahasa Thailand, boleh cakap bahasa Korea, Brazil. Boleh check it out dekat TikToknya. So kita orang apa sebenarnya? Kami nang asal dari mak mek nang belah Thailand lah, dari belah mak mek lah. Nang ada. Ada blot juga. Blot. Jadi bapak Blot lah. Main no. Okay. Serius lah. Erin ni di Thailand. Bahagian ni. Panyai. Nang menang sawadika kah? Kop kun ka. Menang kah? Nak belah uncle. Uncle nang dari Filipin lah. Uncle Filipin. Nang muka. Nanek menang how to? Okay. Nang ada. Mix. Okay. What about your father? Pada motu Korea lah tak dengan anaknya. Tapi nya belah Jawa lah, Korea Jawa. Ada upah nak. Ada upah. Si ras menit tepi je. Belah ni Korea, rambut biasa. Ada Kim Jong Un nak. Censored kah? Tit dengan tit. Okay. Memandangkan kita tu banyak gila mix blood. Okay. Boleh kita cerita raya kita macam ni sebagai seorang mixed blood? Raya dekat tahu tu. Tahun tu maybe situ lah. Hanoi. Jangan nak ngubah sejarah terus. Bukan gitu. Sama tempat. Memang dari Bangkok lah. Bagian kampung. Tahun tu lah. Sebab lama si balik kampung, maybe dalam tahun tu lah. Belah bini lah. Sini lagi belah bini. Bini orang sini. Ambil lu bini tapi planning. Salah planning. Macam ni lah. Okay, macam budak-budak hagit dengan Thailand, dengan Korea. Macam Ila dan Jua Arabet untuk tahun tu dah mengeluarkan single raya. So tajuknya adalah Rio Raya. Siapa pun idea nak mula? Kena Rio Raya. Sempena bunyi. Kerana ialah 10 buah rumah ya teh. Kita cerita 10 buah rumah. Iyalah inspirasinya. Sebenarnya kami pulang ke situ nak merasa macam kami mengenali kembali our culture and heritage. Mengenali kembali. Mengimbau. Nampak lah. Lupa. Kira nak gembak lah. Kami lupa non. I got to know our culture and heritage more when I moved back. Yes. Karena 20 tahun di sini kita serabut. You see, that's 20 years serabut tempat lain. Mesti nak kembalikan. Kita menajwa. Rasa inginlah nak mula lagu raya ya. So kami tahu Ila pulang situ, kami tahu macam mana perasaan pulang ke situ and si dapat creative juices. So kami kontaknya, kami pula lagu lah. Kena sebut Anol. Kena si Anol. Kena mesti Ila dan Mia. Ya, kami mengenali kembali. Mengenali lah. Karena kami belum kenal dengan kami orang situ. Hi, nama kami Arabet. Kita boleh kontak kami dekat IAMARABYRD dekat Instagram. Mungkin kita mau bekerjasama, mari. Begitu. Arabet dah mengeluarkan nyapun pengenalan. Abang Anol, perkenalkan diri dalam bahasa Thailand, silakan. Okay. Nak dengar tu. Mengpak lang len. Pidi kiri siming ting talalalalain. Datang. Ada talalalain. Ya lagu. Nah. Dah. Talalalain ada John Golok nak. Minggu goreng. Lain-lain golok. Tahu. Pandai lah Rozo. Masuk. Okey lah. Betul. Okey, macam ni kita nak ada dalam bahasa Thailand. Kami nak jemput kita datang ke open house kami esok hari. Kami nak jemput kita untuk datang ke open house kami esok hari. Okey, boleh. Manahala kap meet the open house meet kali-kali. Ini kali-kali. Berkali-kali lah kira repeat balik lah. Kira repeat kali lah. Hatiku. Terus dalam bahasa Limbang, bahasa Brunei? Mesti dah pandai dah fasih sikit. Ya, macam tu lah. Senang cerita time raya ya, bila orang tua-tua di Limbang kelakar, belah-belah nenek apa semua di belah bini kelakar. Saya tok nangga aja, awak aja. Maklumlah orang tua bercerita nak pakai bahasa Limbang macam kita kakang kita gitu ya. Kita
Oh. Sampai habis lah. Oh, sampai habis meja. Saya dah boleh. Saya dah boleh. Allah. Dia ada communication barrier dekat saya. Oh, tapi dia menerima lah. Dia macam orang tua nak okey bagus lah. biar tu. Dengar je apa dia kata aku. Ya adalah antara cabaran. So cerita pasal cabaran, apa yang paling mencabar untuk kita empat menyambut raya tahun tu? Nampak anak lah cerita lain. Paling mencabar masa gambar raya dekat studio. Selalunya dua masa first year okay, anak kecil sikit nak pergi apa dimba. Bila dah dua anak, seorang dah handai berjalan, seorang dah tahun ya dua dah berjalan, nak seorang pun dah bukan berjalan lagi, dah berekod dah. 1, 2, 3 tiganya dah lari. Hilang ya. Nang mula-mula tak ingat nak tukar-tukar baju berlulut sekali tak macam udahlah kita tu sikit baju dah cukup, dah berpeluh dah. Yang biasa paling struggle lah. Nang struggle is real kata orang. Okay, jadi lepas tu kita akan kembali lagi untuk podcast Raya Cats. Jadi jangan ke sini-sini guys. Kita akan kembali selepas ini. dalam podcast Raya Cats bersama Mia Manja dan Adin Blare, bersama dengan tetamu-tetamu kita Ila Damia, Robert, Taurus dan Abang Anol. Tadi kita dah tanya pasal cabaran, pengalaman beraya adanya macam ni. So kita nak teruskan dengan benda penting di hari raya, iaitu makanan. Munsik dah makanan si beraya kita. Sebab sebulan berpuasa kita tahan nak. So bila beraya ia adalah masa kita melantang. Oh, sebab kami perasan untuk juadah di hari raya. Ada keluarga tu ada lain sikit menunya. Bila masuk ke keluarga mentua kami lain lagi menunya. Jadi kami rasa lain keluarga, lain menu. Betul. So kita nak tanya macam keluarga kita Ila, juadah wajib ada di pagi hari raya pertama. Kuah sate. Oh, kuah sate. Makan kuah sate aja. Kuah sate. Kadang roti pawon nyaman. Manok masak merah, rasanya selalu ada lah. Ain lemang. Oh, lemang. Ketupat? Samalah ketupat. Oh, samalah sekali. Keluarga sate. Macam kita Robert. Selain daripada yang standard lah atas meja biasanya, kami sih ada bakso gitu. Biasanya lah. Sebab ada anti-anti yang dari Pontianak dari Indonesia lah. Oh, iya nang bala-bala ke apa? Bala-bala. Sudahnya mula bakso rimpu. Oh, the meatball. Indonesia ini. Indonesia tu. Indonesia mana kak? Oh, Pontianak. Oh, Pontianak. Kamu kan dari Papua. Ya, gitu. Sama. Macam ni? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Tadi bahasanya sudah bertukar ya? Iya. Soalnya. Ya. Soalnya apa? Okay. Jadi
kalau mau ngomong soal Bukan, salah tempat. Okay, selalunya mun makanan tu mun belah family kami lah, mak bapak, mak lah. So yang paling penting yang mesti ada adalah rendang kah? Rendang kan? Rendang daging. No. Masak kunyit, daging masak kunyit. Oh. Masak kuning. Oh, tapi yang pedas gila lah. Masak lemak. Memang pergi rumah tahu. Memang pergi rumah tak raya boleh. Masak kunyit dia, tapi pedas lah. Oh, kunyit. Pedas lah. Ya, rendang pedas lah orang Madah. Daging masak kunyit. Rasanya kot. Lemang ni. Lemang. Ya, ada daun warna hijau. Oh, daun kunyit nyala lah. Rendang. Daun hijau. Rendang lah ya. Si ada warna biru, rendang lah. Ada daging kan? Ni daging. Colornya coklat-coklat kuning. Nyala ya, rendang lah. Oh, ada daun-daun. Kan kot, tapi nyalah ya. Nyala ya. Nyalah ya, tapi nyalah. Kira ya lah. Ayam mesti ada. Mung belah bini? Mung belah bini tahai. Oh. Sambal ikan tahai. Oh. Hai. Yes, sambal ikan tahai. Ya, mun saya nang sisah lah. Sisah lah nak. Apa si makan ya nang rugi lah. Oh. Gula-gula ya kah? Nak ikan warna merah ya kah? Nak ikan warna merah. Yang isi ikan. Oh. Tapi yang merah nak? Pinya merah. Bongkol. Bongkol. Jangan jauh kan. Tahai bukan bongkol. Bukan. Bongkol. Bukan. Nak jual Yalah, benda paling penting. Macam Abang Anul dekat Thailand, Korea, Brazil. Biasa nang nak yalah apa nama watermelon yang nak cookies ya. Ada watermelon cookies tak nak? Tak yang ada yalah. Watermelon cookies ada kuih. Oh, okay, cookies. Kayak lebih ke tok lah. Ya belah ni. Ada dalam tin nang memang punya ya. Kena ada makanan dalam tin. Ada nasi lemak dalam tin memang pun khas untuk kaya. Astagfirullah. Khas untuk kaya ada. Ya barulah kiranya inovasi. Renovate baru. Kau renovate rumah. Serius? Apa? Kena kita renovate makanan. Memang ada. Kena kita renovate makanan. Untuk bulan puasa apa? Om naga? Sudah lah ya. Okey, ya. Kita pasal makanan lah. Macam mak mentua kami lekat mek berkahwin, mek terkejut nanggah juadah yang dihidangkan atas meja. Lamb shank. Wow. Ada orang hidang. Ada nang adanya mula. Serius tak? Hidang atas meja. Sebabnya perlu. Benar First day je. Jangan hari-hari bos. Kaki kembang lah. Malah diimpun je okey lah. Cek darah lah. Okey. Apa? Dah orang dah hari pertama dah berlalu dah. Dah berlalu dah. Sorry ya. Coba lagi tahun. Dah open. Okey. So memandangkan Abang Anul toknya selalu rap dalam social media dan of course kita ada seorang rapper wanita kelahiran Sarawak yang pernah muncul dalam 16 baris bersama dengan Jofrizo. Betul. Wow. Dan ada banyak lagu-lagunya yang lain. Belum dengar Anol. Kita mau dengar yang battle boleh ke? Anol dah ready dah ya. Pasal raya lah. Pasal raya. Battle tu ngasih perlu beat, just battle sembuh je. Tak main sembuh je ayat-ayat rap. Lawan lah tak ada buat. Mesti mana battle? Mesti mau beat tu. Dia mesti mau beat lah. I'm not a battle rapper. Okay. Kita keluarkan apa yang tune untuk air raya. Tak ada buat. Okay. Ujung puasa semua ada seko. Si Sabah nemu malam 7 leko. Rawan kampungku nak nanggal lapo. Rio sebulan si berhenti kambo. Yang jauh datang menjamu selera. Setahun datang hanya sekali. Warna-warni baju set dah berkirang. Mek rombok hari-hari raya. Ya, Bun Si salah kami sebahagian daripada lirik lagu yang ada dalam. Ya, betul. Kalah Anol. Sikan kalah. Jangan kalah. Jangan kalah dulu. So kita mau bahas apa tu? Mana? Ngikut kemahuan. Jadi banyak kita. international akan anggap maybe ya. Ya. Jadi kita akan explain. Target audience kita tu nak international. Nah international lah. Nang target international. Ada subtitle di bawah. Boleh kami akan ya. Okay. 18 baris lah. Wow. Ya, extra 2 baris. Main atas tu sah. Okay. Iha. Tak isemadakan ten bikiri bidiki sum pupadai kata raya samahala tak niku supadakan piri wik sadaka tanglen. 18 baris. 18. Ya, 18 patah perkataan. Si Belandun nang kira 18. Thailand. Belan 18. Okey. Korea 18. Korea? 8 je ya biasa 8. Okey, silakan. Ya, Korea. 안녕하세요. 메다가 아주시 사샤입니다. 다테바요.
Yang ada host. Betul. Betul. Nah ada. Sekitar belah ni kami pendalaman lagi. Dalamnya dalam kampung dalam. Pandang dalaman lain-lain. Ada. Ai. Nya Belaile nun. Oh, lain. Okay, last. Bahasa Tagalog. Filipin lah. Tagalog Kita tadi pada sama uncle tadi tak dari Tagalog. Filipin, Sama. Oh, Filipin. Okay. Okay, come on. Tagalog kah? Hmm. Sirebala tata salakada damben. Ya. Dia Filipin. African. Sedangnya belah. Yang betul. Yang ada mixnya ada siap. Ada mixnya juga. Ya, ada betul. Oh. Dia ada mixnya juga Ros. Betul. Yang betul. Ada sendat perut gue. La. Tapi dah Kenanya sekali ada la. Siapa di repeat siapa? Kelak lain jangan di repeat. Jangan lain kelak. bahaya. Oh. Jangan jauh. Ayo lain otakku. Benci ku orang. Tapi yalah keunikan kita di situ. Kita ada Iban, kita ada Bidayu, Betul. kita ada Melanau dan sebagainya kan. Dalam bilik tu pun kita datang daripada lain-lain keturunan. Macam kita daripada Ya, kami keturunan Kenyah. orang Ulu. Ya, orang Ulu. Macam kami Bidayu. Macam kita Pio Melayu ada mix kah? Mix nak. Mix Melanau juga. Kami difahamkan kita ada mix dengan British. Yang mak kita. Sama lah sekali nak. Si. Tapi beda tapi. Okay, macam kita ada mix dengan mix Iban. Iban. See? Tapi boleh cakap Iban. Boleh ah? Boleh Nak bercakap. nemu. Memet. Kaiban. Nak nemu. Bukan aku kan Iban. Bukan salah. Anol Bukan. kita sibuk tanya gila nang tahunya banyak. Banyak Filipin, Korea, Thailand, Myanmar, Vietnam semua masuk. Taurus kita tahunya nang ya. Jawa. Nak apa? Kita mix nak. Kami mix. Mix apa deh? Mesti nyebut saya terus. Mixture. Kali git lah mun nak dijadikan cerita. Boleh. Saya salah. Kena tak? The state is yours. So, dari belah bapa Bidayuh lah. Nang Pio Bidayuh lah. Bidayu from Serian. Surian. Kita mesti bukan Serian nak. Tahu. Tak tahu. Nang lain bahasa. Nasi Nasi sama. sama. So jaham lah. Tapi boleh kan Lain Bidayu? bahasa. Boleh. Tapi jangan disuruh lah. Macam mana nama dah kita sama kita? Aduh. Aduh. Mudah test untuk sepat lah. Ya, paling senang ya selalu disebut kita. Apa? Selalu disebut Adep kita. Ya, Tapi Serian dalam lain sikit, lah. dalam sikit. Pelik juga nak ada dalam nak. Musikan si. Oh, macam lain ni? sikit. Musikan lain. Macam ni lah lainnya. Cepat diwadah. Yang nak kasih lah. Kamu cerita deh. Okey. Membelah mak. Melayu Jawa lah. Melayu Jawa. Jawa area ni. Area Perak. Hah? Ada. Area Perak. Ada. Okey. Nak dijadikan cerita? Nak dijadikan cerita lah ya. Ada mix Jepun sikit. Tapi ya belah-belah. Ya sikit lah. Jauh-jauh lagi lah. Jauh sikit, atas sikit. Cerita benar Nol. Aku sedih. Cerita benar. Tapi masih juga ada keturunan yang mengalir dalam darah. Yes. Blood. 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 Blood apa lah? Ada. Okey. Tok kira kita just nak nanya aja lah memandangkan Abang Anol belum nikah nak? Alhamdulillah belum. Kita belum lah. Padahnya masih mencari tadi. Ada. Tapi dia dah Planning lah. Ada planning lah. Okey, macam kita tiga dah menikah. Adakah satu kewajipan untuk kita beri duit raya? Kepada anak-anak buah. Pada suami lah. wajib biasa lah. Wajib besi. Tapi mun dapat kita mun ada kongsi lebih. rezeki. Tapi bila Abang Madah saya nak kepada yang lah. membuatkan kami ada sikit soalan yang baru. Kena. Wajibkah seorang suami beri duit raya dengan isteri? Wajib. Dudi orang jawab, aku jawab. Wajib. Okey, mun wajib kita mau tahulah berapa jumlah sebab selalu benda tu jadi bahan debat dalam social media. Okey. So, Arabet, berapa nilai duit raya wajib diberi oleh suami kepada isteri? Wajib bo. Berapa jumlahnya, nilainya? Kepada kami laki kami kepada Ya. kami. Bersakit. Up. Oh kami si macam ya. Ai. Beri lain lah. Beri lain. Mobil lain lah. Beri. Berapa kali? 4 kuih. The story short. Beri lain. Kami okey, apa yang mau beri je. Kami okey. Ilah? Aku tak bukan peminta. Kami boleh poser depan orang. Dah, air raya selalu beri selalunya bulan puasa beri. Dalam yalah, of course lah beri masa nak beli barang raya. Oh, betul. Air raya dah raya saya lagi. Tapi pakai berbeli barang. Barang yang pakai kami pun jual. Oh, okey. Kita nanya teh raya berapa pasang juga.
Sebab kenapa benda selalu jadi bahan soalan dekat social media lah. Macam bilanya lahir pada tahun tu wajib banyak tu. Ikut ya. Ya sekadar konten tahu, je ambil asal. tahu. Tapi mun kita nanya wajibkan isi kami asal berilah tapi amountnya siboh lah nak yang gila. Benar kan? RM1 cukup. Saya nak ditetap. Janganlah sampai RM1. Sia cokot gila. Okey. RM500. Ha? Biar. Betul. Janganlah ngalang. Taurus macam ni. Kau menanya kau Bapak tak beri dengan bini tak? Kami kah? Depend juga lah. Kita tok laki kita tok nak dijadikan cerita. Kita tok nak kita tok laki. Jadi kita sih tahu bah permintaan seorang wanita yang macam ni. Kiranya kami mun si minta, maka saya dah lah. Senang sih kita laki bah. Betul sih. Si, tahu. Messi tahu apa? Wow. Messi tahu apa? Messi berani nak statement. Si siapa? Support dan bisa. Oh. Si berani. Okey, menyambung apa yang ada di Badah Hulia Rabat tadi. Berapa pasang baju raya tahun tu? Hanya banyak lah kali. Kita lu Terkejut. Kami sih banyak. Kami raya selalunya kan kita nembiak. Kami utamakan nembiak lot lah. Anak-anak. Mun ada extra, why not? Yeah. duit dah diberi laki. Ya kan pakai beli. Kami kadang-kadang kan beli bak mundah diberi duit sih jom beli barang. Nah. Beli tiket. Tiket apa? Pakai Tiket apa? belon, pakai kita nangka konsert kah. Okey raya lagi ya. Ayah bagus ki. Pakai laki tak beri pakai duit okey raya. Okey. Ya ngata perempuan tu kadang-kadang. Matematik. Ya tahu. Macam Arabet kita sebut dulu. Kita sebut nanjaknya dulu sebab bunyi macam banyak je. Kita nanya Abang Anul dulu. Ya apa? Berapa pasang untuk raya tahun 2025? Kami untuk raya sih perlu banyak-banyak lah sebab kami kan seorang aja. Motor 6 lah, 6 helai je lah, pieces saja. Kira banyak. Banyak ya. Ya basic aja ya. Basic. Macam ni lah punya extra. Basic lah. Extra memang 2 aja. Ya, Extra 2. 8 lah. 8 ke 8? 8. Tapi baju je luas, ada kuta, motor kuta. Luas okey dah lah. Jadi memang keluar pakai kuta je saya keluar lah. Si berluar lah kau. Ke t-shirt juga kadang. Ber-t-shirt? T-shirt juga, ke t-shirt. Si ada nama pakai. Full set outfit. One set. Okay, macam tu lagi, macam tu lah. Ada juga one set. Tapi ya belum consider. Ni sampin. Ni sampin. Ada sebenarnya, tak mau ambil. Oh jangan. Udah. Lain juga. Taurus? Kami selalunya sikit je lah. Sikit lagi jujur lah. Jujur lah. Dari hati ya. Sebab apa orang dah saya tu jadi not saving. Si boleh bazir lah. Ayat yang lebih sesuai selain saving, kedekut. Yang lebih kaya lah. Yang lebih kaya. Ya sebenarnya. Sebab bini banyak bah kita. Bini banyak? Kan. Taurus. Tahu jangan salah hayat. Kan sebab bini pun baju Bini banyak. Om nak jual. Kita sikit aja. Bini banyak baju. Kita sikit je. Kita sikit aja. Ini banyak sih Pian nak beli baju. Bukan. Habis kan. Minta kecam. Laki sikit je saya dah. Yalah. Asal bini happy ya. Betul. Lepas Pak Okey je aku. Okey, macam Arabet. Upah banyak. Mek makin tahun lepas pun. Tahun lepas. Betul. Okey, tahun lepas pun. Saya dah keinginan nak mula Boleh berbulak. Adalah. Lepas pun. Ni dapat macam ya. Banyak. Si banyak. Berapa gig? 8 lah. Si banyak. Banyak kau. Okey lah. 8. Kalah 0. Seminggu sikit. Sehari sikit. Sehari sikit. Si banyak. Okay guys, kita dah pun berada di penghujung podcast Raya Cats. Jadi sebelum kita nak tutup podcast Raya Cats tu, kita nak biarkan tetamu kita nak bermain game dulu. Betul. Dengan penyampai-penyampai kita yang lain. Okay, lepas tu kita akan kembali. Terus kekal untuk podcast Raya Cats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Abang Anul, Taurus, Arabet dan juga Ila dan Mia. Dan kami Nas Azhari. Kami Najiha Najib. Yes, tadi sidangnya dah bloya apa semua dah dinguang oleh Taurus, sudah dinguang oleh Anul atau semalam penguang nak. Tapi tok kita dua Najiha. Betul. Nak nampak sidangnya nak bermain game. Mesti bermain game. Jadi game apa yang kita nak main hari tu Najiha? Kita akan main game cookies. Ish. Pasal kita akan main game
tekak baju. Bukan Okay. tekak baju lah. Check lah. Okay. Then sikit game-nya karaoke. Karaoke, si Batu. Si Batu. kita biasa. Ini kerja kita pandailah kita ngaturnya tak nak. Tapi sehal kita nak teruskan dengan tekak dilukis. Jadi macam ni cara siapnya melukis. Sama-sama lah kita tangga sekejap lagi, okey? Okey, kita adalah grup A. Grup A ya? Kita grup A. Okey, si Datuk adalah grup B. Okey, grup B ya. Antara grup A dengan B pun kita di sekolah dulu kita suka mau dapatkan apa? Medal. Bukan medal. Kita mau suka dapatkan A. Oh, benar. Kita adalah buah bilik. Dapat A. Benar. Okey. Jadi Taurus dengan Anol akan ngembak marker. Dia dua lah lukis lah. Dah. Standby dah. Okey, seorang dulu. Okey, biar apa tak Taurus yang dulu ataupun Anol dulu. Okey, sekejap. Sebelum kita pada cara dulu lah. Cara permainannya macam tu. Okey. Kita orang mesti lukis. Kita orang dah bagi 2 kumpulan lah. Jadi perempuan dan lelaki. Katuk kami dua Nas akan beri apa yang perlu kita orang lukis. Dah settle lukis baru Arabet dengan Ila Damia dekat yang dilukis oleh Anol dengan Taurus. Dia bertukar balik tak? Orang boleh dekat lagi. Okey. Lukis lah pun mungkin senang lah bagi Anol. Mungkin senang. Kita lukis. Dengan kaki lukis. Okey, ada 5 benda yang sebenarnya perlu lukis. Okey. So kita pada dengannya, kami akan pada dengannya, Kak Elena tekak. Boleh ha? Boleh. Okey. Dia selama 5 minit. 5 saat lukis. 5 minit lukis, tapi abang tidak. Sebab kami lukis. Ini dekat, kamu suka. Bukannya dekat, kita sama tim. Kita dekat apa dilukis Sida. Sida akan dekat apa dilukis kita. Kita dah boleh nak lah. Kita boleh berbincang, kita boleh berbincang. Okey. Standby. Okey, standby. 1, 2, 3. Jadi keren dulu ni gaya orang. Okey. Lukisan udah cukup masa. Settle masa dengan lukisan kita orang boleh berhenti. Dan saya langgar tulis lukisan bagi lelaki sangat-sangat 3D lah. 3D habis lukisan kita. 3D. Wow. 3D habis lukisan kita. Tapi dapat sih setidaknya dekat kan? Dapat je. Okey, kita tanggal lah, kita tanggal. Okey ya? Okey, kita ladies first lah. Kita orang mesti tanggal apa dilukisnya. Okey, boleh. Okey. Kita orang tunjuk lah sikit. Siap. Kak. Gigit lo. Pickleball pun. Jangan pickleball lah. Bukan. Ya, Sos cili. Kicap. Sejalan. Apa sih? Apa sih? Terus simpan lah. Terus kunci jawapan. Tu apa? Umur siapa? Sihat. Cepat. Aiwala. Bola, okey? Aiwala. Okey. Ai mana tak? Okay. Ai mana tak? Sikit dah. Ya, bukannya si Wanda. Ya tahu ya. Kek lapis. Kan. Lagi nol. Apa yang ada dalam otak ni keluarkan aja nol. Radio. Satu radionya mesti ada kaitan dengan raya. Apa ya doh? Batu sikit. Okey, sihat. Kita next saja. Next kita layankan. Okay, Syah. Sikit. Alam. Confirm? Bom. Terus siapa? Next terus. Okey, tu apa? Ya boleh kapan tadi. Lah. Kek lapis. Butang baju Melayu. Butang baju Melayu. Yes. Lonceng. Kopiah. Dia ada 2 jenis. Pau. Kan? Selalunya ada 2 jenis. Sushi. Selalu lah ya lah. Okey lah. Siapa? Endang. Tanas. Yes. Nak kreatif dalam otak. Mesti dekat. Berapa ringgit dah tu? Semua dah nak. Benda pun lukisan bagus dah nyata. Okey, kami orang kan memang dah 3D. Betul, lagi senang. Lukis sangat-sangat 3D. Okey? Okey, berapa ringgit tu sini dapat jawab 3? RM4. Okey, bila RM4, lelaki dapat jawab RM4. Kita nak langgar perempuan lagi untuk menjawab lukisan daripada sidat lelaki tu Anol dan juga Taurus. Okey, tunjuk.
Situ dia apa? Lampu cabi. Lampu cabi. Betul. Ketupat. Ayo. Senang tak? Senang, easy lah. Gulita. Betul. Bagus. Tak. Bunga api. Tok. Ya apa? Tok je si tahu. Betul ada susah. Cuba tangan tak ada. Ya ada kedai tempat baby mandi nampak. Kena besen. Sikit. Ya, okey, beri clue lah. Kuah sate. Kuih. Kuih, yes. Bukan kuih. Ingat Kuih lah ya. Tahu. Biskut. Biskut kat orang Galang. Biskut. Punya lagi sini. Kuih. Biskut. Clue lagi sikit, beri clue lagi sikit sih. Ni ada di sini. Tu lain tu. Oh tu lain lah. Oh. Okey. Tak lain. Kuih. Biskut Nestem. Tok kuih. Bukan. Tu loh. Kuih kan? Kuih. Biskut. Biskut ke kuih? Kuih. Kuih. Cuba. Sedap. Tak. Tak tahu. Tak senang tak? Tak kuih tak? Yes. Kuih kaya. Tu dah kedai dah. No ya. Tak ada lagi. Ada chips semua tu. Bukan. Kuih panda. Dia dah sebut dulu. Dia tahu. Kuih panda lanang. Yes, salah. Dia salah lah. Salah. Panda lanang. Lanang ya. Lana. Dah. Dah. Bangkit. Tu bangkit kuih tu bangkit. Tu. Salah. Tak. Mau dah ke jawapan? Jangan. Jap. Apa nama kuih bahet? Tu senang lah tu selalu kan. Selalu dia tanya. Ada. Mesti ada. Itu ada you ah. Pemerintah. Pandai terus. Betul. Betul. Tak last. Kuih. Itu yang paling susah lah. Itu yang paling susah sebab yang baru dapat 4 jawab 4. Itu macam susah. Mak dah ya. Lana. Lagi je lah. Sikit dia. Sikit lagi. Sudahlah, give up lah. Asyik malam. Tahu Kita dah banyak. Yang last. Yang last. Apa last tu? Jawapan. Helmet London. Helmet lah. Helmet London. Helmet Tok London. Tu London. Tu London. London Malaysia. Bukan London lah. Dah. Lukisan seorang lelaki sangat-sangat 3D. 3D. Bukan yang biasa-biasa. Helmet London. Kita lah London. Isik je sama, 4 sama je nak. 5. Sama. Tidak tu 5. 5. Kita cuba tambah sikit lagi. Okey. Sajalah. So 5-4 lah. 5-4 lah, perempuan dah menang. Yeay. Okey lah. Okey. Tapi mungkin London. perempuan lah. Kita beri dia dulu menang. Jadi first lah. Tapi Tok take untuk game yang pertama. Sebab kita ada game yang seterusnya yang best lagi sebenarnya. Tapi kita mau teruskan dulu dengan outfit check kita dulu. Alright. Boleh? Tapi kita nak jemputlah Fira Farid dan juga Husna Hisham untuk datang ke situ. Alright guys, kita nak teruskan dengan game yang kedua kita itu. Tapi ni bukanlah game gila. Ni santai-santai je, kita nak outfit check. Jadi kita nak ngembak Husna Hisham dan juga Fira untuk masuk kantin. Hari Raya. Wish. Selamat Raya. Selamat Raya. Walaupun baju kita dua sama tapi kita dua masih belum dapat nak apa-apa lah. Jangan lebih. Terima kasih kerana bagi ruang kepada saya Kita nak nyuruh si Datuk explain lah. Sini dapat baju daknya. Siapa sini yang beli. Outfit check lah. Setiap kali raya mestilah ada masing-masing ada baju dah. Faham. Tetapi lah kita nak apa tak mula dengan Laila dulu. Boleh. Saya dulu. Okey, dari kita ke sana. Okey. Okey, kita pergi situ. Kita dah mula dah. Okey, kita padalah apa yang kita ada. Laju. Okey, apa yang saya ada? Saya ada baju kurung saya beli daripada TikTok. Lekat ya. Ya je lah aku baju kurung ni pun. Ya je. Ya, boleh. Nanti. Dah lah. Ada. Jangan emosi orang tanya baju dia. Alright. Ila dan Mia. Miss ingat sebenarnya. Sihat, kita cuba explain. Kami tolong kita. Okay, Pretty Blossom. Okey. Skirt, baju Ingon kan. Stop KL. Stop. Ya, jap. Wow, jauh. Terbang dulu. Right. Next, Anabel. Okay. Baju pemberian suami. Oh. Wow. Diberi
Aunty. What do I have? Oh, Tok Bunga ambil jumpa di Metro City dengan Soget Sambas. Itu dah nampak bentuk yang macam klasik sikit lah. Suka dengan nyapun style tu nak. Apa kata orang tak gadis kretek? Bukan. Gadis cool. Okay. Isna. Kami lagi. Okay. Baju dari Kaftanis. Dari H&M. Okay. Lens dari Larty. Bar makeup dari TikTok. Wah. Pandora Azizah punya mak saya yang punya. Okay, boleh lah. Tapi yang datang intonasi nanti nampak macam meriak sikit lah. Okay. Memang belum macam dia. Terus. Okay. Contoh tayang ditunggu-tunggu kita. Taurus. Let's go. Tu dah. Okay, baju jekel. Okay. Jekel lah. Pasal kopiah. Sini beli kopiah tu. Ingat Bas Mamon. Okay. Kopiah. Pasal seluar tu seluar Uniqlo lah. Pakai untuk beraya sebab pas dekat raya terus pergi kerja. Selesa jual nak. Okay. Tok boleh tak? Tok boleh bimbak tak? Bol lah. Okay. Dah. Sabar. Okay, kita nak teruskan next. Abang Alul, outfit check. Last one. Cara kutip. So baju bulan bintang. Gelang daripada adik. Okay. So jam daripada bapa. Rambut asal. Cimata. Daripada pemberian Roni lah. Roni punya. Optik. Roni optik. Okay, janggut. Sebelum ya. Sebelum. Dia natural lah. Racing kan. Racing. Udah keluar sama. Keluar one set. One set lah. Alright. Janganlah. Outfit check oleh si Dato'. Tapi kami nangga Elio kita ada. Saya dapat. Biar limited. Kita teruskan terus. Kita mau belagu lah dengan Mak Siato sebab kita tu hari raya mesti lah. Betul. Kita nak meriahkan lagi. Tapi yalah mun kita orang nangga dari segi-segi si Dato' macam suara kami dah paling tinggi di stok. Suara kami akan ambil high note. Wow. So kita orang kena tahu benda ya lah. Okay? Mungkin kita nak buat lagu Seloka di hari raya. Okay? Okey ya? Boleh. Okey ya? Boleh. Seloka di hari raya kita on. Macam ni berintro lah. Katutlah kita cuba. Coba aja. Dah. Okay, let's go. Karaoke challenge. Mama jangan baju. Okay, long. Okay. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Terus. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Go Najwa. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah Bonda. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah Bonda. Sanak saudara sedang menunggu di hari bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari bertemu mesra. Ada je aku sama. Aku tahu lah ada mana ya. Aku ingat ada lirik. Ada tanda. Ada. Okey. Kau kini apa kena baik betul. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budiku teribu. Katamu itu abang tinggi terus. Okey. Sanjung budiku teribu. Terus. Pada yang tua, kita berhati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua, kita hormati, barulah hidup saling bahagia.
Lagi. Oh, lagi. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja semua. Bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Okay. Alright. Ia adalah karaoke challenge daripada kami orang. Dan mungkin ia adalah game yang terakhir. Kita kira game ke yang akhir apa itu? Show lah. Mini showcase lah. Mini showcase. Menghiburkan artis-artis kita. Yeah. Kami nak sehari ni Najib. Okey. Kami akan dah. Oh si, kami sedang mana sana. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Robert, Ila Damia, Thomas dan Abang Anol, Fira Farid dan Husna Hisham untuk bersama dengan kita challenge karaoke challenge tu. Alright, podcast Raya Cats. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Okay guys, dah settle Nangga Sidaknya main game tadi. Kita ada game apa nama tadi Din? Nak first ya? Lukis. Lukis, tekak. Melukis hanya perlu tekak. Lepas tu kita ada outfit check. Lepas tu last sekali tadi game hanya bermain karaoke challenge. Alright, so sebelum kita nak mengakhiri podcast Raya Cats, kita nak beri ruang lah kepada tetamu-tetamu kita untuk menyampaikan ucapan Hari Raya Sidak kepada yang tengah menonton sekarang. So kita mulakan dengan Ila. Okay, kami Ila Damia nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut lah. Baik di mana pun kita orang berada, ada juga orang Sarawak yang di luar negara, so nyambut Hari Raya lah. Dan jangan lupa dengar lagu Rio Raya, enjoy the music video juga. And sharing pakai audio ya. Okay, tak orang lah, malah dance challenge juga. Boleh, tak ada masalah. Macam ni part kita dalam lagu Rio Raya. Riang gembira di bulan yang ceria, semua pulang dari kota ke desa. Yang lain dengar lagi lah. Okay, Robert. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin daripada kami. Kepada yang menyambut Hari Raya, tolong jangan diet rugi. Kepada yang beri duit kepada isteri, tolong jangan lokek, tidak torus. Dan untuk yang membeli baju raya untuk next year, tanggal-tanggal lot lah. Tahun untuk tiada baju apa. Jangan lalu berdadak beli, kelak nyesal. Kami tahu. Assalamualaikum. Yang bukan main gimana dah. Kami terima je apa dia beli laki ni. Dalam ucapan nanti. Duit impun. Duitnya pun saya dah hal. Duitnya pun saya dah hal. Okay, Taurus, ucapan Hari Raya, silakan. Okay, selamat Hari Raya kepada semualah yang menyambut dan juga yang berjalan jauh, driving ke apakah. Semoga perjalanan anda selamat dan kita Hari Raya tu memboleh berbelanjalah dengan sederhana. Jangan RM8 baju raya dibeli. Ngelak kau. Bingung aja, bingung aja. I see, RM8 baju raya mun duit game pun saya dah hal. Bingung. Jangan pakai duit orang. Tanya dulu RM8 baju yang pakai kami perform lagu Rio Raya. Bukan untuk Pakai perform. Okay, pakai perform. Okay, Bang Anol. Okay. Assalamualaikum. Hai, kami Abang Anol. So kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut Hari Raya. Lebih-lebih lagi puasa penuh tahun tu bos. Kita confirm puasa penuh tahun tu. Jadi yalah, semoga berbahagialah ke anak cucu. Mini love. Mini love unik. Tu bukan Korea tu kami tu, Thailand tu. Yang ada nyusah diri. Semua dari Thailand. Yang kan ada nyusah diri. Alright, apapun, thank you so much kepada tetamu-tetamu yang telah pun bersama dengan kita untuk podcast Raya Cats. Kita harapkan Raya kita benar-benar meriah. Dan kepada anda yang sedang menonton, maybe Mia ada apa-apa yang nak diucapkan sebelum kita Okay, kami Mia Manja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang menyambut. Sekiranya kami pernah
mengguris hati dan perasaan siapa-siapa untuk tahun tu. Kami minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekiranya kami pernah terpakai duit kita RM5 kah RM10 kah, minta halal lah bro. Halal, bro. Nak 100? Nak 100 ya. Jangan halal. Nak 100 ya. Kelak aku mayang mupuk-mupuk. Bagus lah. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Jaga diri. I love you. Oh, wow. Okey, dan saya Adi Belarik dan mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda yang menyambutnya. Aidilfitri kali ini, I di sisi you. Mini love. Yes. Nak lawan? Lawan. Jangan lawan. Macam ni tak, Nal? Sekali lagi, Nal? Mini love. Ajar lo. Kami nak ada ya? Kami ada tok dengan peace. Peace kita sama. Tok peace biasa betul nak? Yang kita macam tu. Yes. Yes. Ini ada memang menyusahkan sebenarnya. Alright. Sampai kameraman. Ini boleh. Ini dapat ya. Orang lelaki je dapat. Jumpa lagi. Sekian aja daripada podcast Raya Cats. Terus berhari raya dengan keluarga yang tersayang. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you guys kepada kita yang dah menyaksikan podcast Raya Cats. Jangan lupa untuk follow social media Cats FM. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada X dan pelbagai lagi social media yang lain. Okay, jangan lupa untuk download aplikasi Audio Plus untuk dengarkan kami di mana pun kita berada. Okay. Boleh tak ada nangka dan nak menonton pun podcast Raya kita. Jangan lupa untuk share ataupun subscribe YouTube Cats. Alright, jangan lupa.